Okey, dalam video kali ni aku nak share sikit pengalaman aku ambil lesen B full motor. Untuk korang yang dah ada lesen kereta, korang tak perlu lagi pergi kelas komputer lah, kelas ceramah tu yang berjam-jam nak tengok. Bila korang nak ambil lesen motor, yang mana kalau korang dah ada lesen kereta, bila korang booking tu, the first day tu korang akan terus pergi sesi praktikal yang mana dia akan ada 3 ujian lah. Okey, ujian pertama tu dia lebih kepada korang kena bagi tahu condition motor dan juga rutin sebelum nak bawa motor tu lah. Okay, kalau macam ujian pertama tu dia dipanggil RPM ataupun rutin pemeriksaan motosikal. Korang kena go around motor tu and then akan explain lah condition motor tu, macam tayar dalam keadaan okey, lampu dalam keadaan okey, and etc semua. And then before memulakan apa-apa ujian tu, korang kena buat RSM rutin sebelum memandu, ataupun tempat lain dia dipanggil PSPM, pemeriksaan sebelum memulakan pemanduan. RSM ni dia lebih kepada before korang nak gerak tu, korang kena check motor tu punya brake, check side mirror apa semua, lepas tu baru korang start korang punya motor. Okey, untuk ini ujian pertama lah. Masa aku tu dia punya tenaga pengajar dia cakap boleh refer YouTube je macam mana nak buat. Sebabnya nanti bila masa ujian JPJ, korang kena buat hari tu dalam 6 orang je. Jadi 6 orang tu dia akan gerak sekaligus. Maksudnya 6 tu kena pergi dekat setiap motor yang dah ditentukan, and then kena buat lah RPM tu sama-sama dengan semua orang. Korang kena cakap kuat sampai tenaga pengajar JPJ tu dengar. Ujian kedua ni dia lebih kepada halangan lah. Halangan yang pertama adalah TT yang popular tu, lepas tu cone, lepas tu brake emergency, jalan tak rata, and then pusingan 8, dan last sekali selekor tajam. Okey, tips yang TT bila korang bawa motor besar ataupun yang dah biasa bawa motor kecil, rasanya tak ada masalah kau nak balance kan. Cuma bila bawa motor besar ni, motor tu berat, jadi korang kena biasakan untuk balance motor tu lah, kiri dengan kanan. Cuma dia ada beberapa tips lah bila nak lalu TT tu kan. Sama ada korang pakai starting tu terus tukar gear 2 naik pun boleh, ataupun korang ambil jarak jauh sikit daripada starting line tu, warna putih tu. Sebab starting line tu, bila once korang dah lepas starting line tu, kaki korang dah tak boleh nak jejak, and then korang kena naik TT tu. Dalam TT tu kena berada dalam masa 7 saat atau lebih. Kalau kurang dikira gagal. Okay, and then setiap kali korang dah berjaya setiap halangan tu, make sure turun kaki kiri, horn, dan juga angkat tangan pandang belakang lah. Itu yang aku praktis, yang aku selalu buat. And then yang kedua, cone. Yang cone ni dia kalau untuk motor B2 dia 7 cone korang kena elak. Kalau motor B full dia ada 5 cone. Korang nak masuk cone tu, masuk daripada belah kanan ke kiri, and then keluar pun akan belah kanan juga. And then kita ada brake emergency. Brake emergency tu korang kena bawa lah speed dalam 40 macam tu lah. Sampai gigi 2 korang tarik tinggi sikit. And then bila dah sampai line putih tu, dalam dia punya range untuk brake, korang kena brake. Yang penting jangan lebih, dan turunkan juga kaki kiri. Bila brake tu korang tekanlah brake depan dengan brake belakang kan. And then kita ada jalan tak rata. Jalan tak rata ni dia ada dalam 10 bonggol. Bila korang lalu tu, korang just kena balancekan motor dan juga balancekan clutch. Make sure motor tu jalan dan korang tak boleh berdiri. Korang kena dalam posisi duduk. And then kita akan pergi kepada bahagian pusingan 8. Pusingan 8 ni dia mula dia buat pusingan tu dia lebih kurang 1 pusingan setengah lah. Maksudnya kalau dia masuk belah atas, korang akan keluar belah bawah. Bila korang masuk tu just kena habiskan lah pusingan tu. Buatlah, masuklah gear 1 ke gear 2 ikut mana kesesuaian yang korang suka. And then lastly dia akan sampai selekor tajam. Kalau korang dah boleh buat pusingan 8, obviously korang akan boleh buat selekor tajam lah. Bukan pusingan tajam tapi dia selekor tajam. Jadi bila dah berhenti tu, kena make sure korang turun kaki kiri, angkat tangan, lepas tu matikan korang punya motor, turun stand, lepas tu korang pusing ke pondok JPJ dan angkat tangan macam ni. And then korang tolak korang punya motor tu back kepada ujian untuk ujian ketiga. Untuk ujian pertama tu, selalunya dia kena bagi signal kanan, tak silap aku. Kena bagi signal kanan, toleh kanan dengan kiri, lepas tu baru korang gerak lah motor. Tu praktis yang aku selalu buat lah. Untuk TT tu kena signal yang aku ingat lah. Okay, maybe korang boleh betulkan nanti kan. Untuk cone tu pun kena signal juga. Yang penting kat sini signal kanan kena turn on, and then angkat tangan, pandang kanan. Lepas tu baru korang horn dan memulakan perjalanan korang lah. Ujian jalan raya ni, korang just follow je korang punya instructor dekat mana laluan nak lalu, dekat mana nak kena matikan signal, dekat mana nak kena bagi signal. Make sure tu setiap perhentian tu, setiap persimpangan,
Bila korang nak brake tu, korang angkat tangan dan pandang belakang. Okey, bila nak memulakan perjalanan, tengok kiri dengan kanan, lepas tu korang horn. Kat roundabout tu kena ingat nak kena bagi signal, nak kena buka signal tu penting. Okey, untuk yang aku punya pengalaman untuk ujian pertama tu, yang nak explain semua tak ada masalah, tapi aku slide sikit dekat ujian kedua yang mana TT tu tak lepas sebab mungkin sebab nervous kot. Dia lebih kepada nervous lah. Lebih kepada nervous. Lepas tu aku terjatuh. Bila lalu tu, bila mula je aku punya ujian, terjatuh TT. Bukan jatuh, tak sempat naik pun. Tak sempat naik, terus jatuh ke bawah. And then terus pergi kepada ujian ketiga. Kalau macam ujian kedua tu, salah satu halangan tu korang gagal, korang memang kena buat balik daripada semula lah. Tapi itu repeat ujian lah. Bila repeat ujian, maksudnya kena bayar lebih. Dan aku kena bayar lebih lah. Kalau tak, nanti lesen tak dapat. Bila yang ujian kedua tu gagal, terus pergi ujian ketiga, tapi ujian ketiga tu boleh lah. Alhamdulillah, memang tak ada masalah. Cuma kat sini aku nak share, the first time aku gagal tu, aku tak dapat nak balance sebab aku dekat sangat dengan line putih tu. Jadi bila starting tu, motor tu nak naik, TT tu terjatuh. Itu aku punya pengalaman lah. Jadi untuk the second time tu, aku ambil pengajaran, aku ambil inisiatif, aku jarakkan motor aku jauh sikit daripada line putih tu. Jadi aku ada banyak gap untuk bagi motor tu bergerak sebab gear satu untuk motor tu memang untuk motor besar tu dia punya torque tu memang tinggi lah. Kalau yang tak biasa nak balance clutch tu kadang dia boleh tersilap juga. Dia jarak dia tak kisah, either korang nak mula dekat dengan garisan putih ataupun nak jauh sikit daripada garisan putih, tak ada masalah. Bila dah lepas garisan putih tu, kena make sure kaki korang dah tak jejak bawah lah. Dua-dua kaki tu dah dekat atas motor. Ada lagi salah satu tips tu, bila naik TT tu jangan tengok yang bahagian depan TT. Korang tengok dekat bahagian hujung TT. Tapi korang maintain korang punya motor tu tegak untuk dapatkan korang punya motor tu balance lah. Itu apa yang aku buat. Jadi bila aku tok bahagian hujung TT tu, Alhamdulillah boleh motor aku naik atas tu, dan masa tu aku dapat dalam 9 saat kot. And then bila motor tu naik, lagi salah satu tips tu, korang keraskan handle, korang hanya adjust korang punya badan je, badan kiri dengan kanan untuk make sure motor tu stay dekat TT tu. Tu antara tips lah yang aku boleh sharekan dengan korang. Kalau tak nak kena repeat, dia punya harga dia dalam masa aku tu dalam 160 lebih, macam tu 162. And then aku ambil lesen ni pada tahun 2025, harga dalam 900 lebih. Tu dikira murah lah. Ada tempat lain dalam 1000, 1002. Ni ambil without agent, memang ambil directly kat tempat latihan memandu tu. Benda yang aku belajar dekat sini, motor kecil tu maybe senang lah kita nak handle. And then motor testing, masa aku testing tu aku guna motor Kawasaki ER6N. Itu pun first time aku bawa motor yang 600cc ke atas, dan itu juga first time aku handle motor yang seberat 200 kilo. ER6N tu motor yang jenis naked lah. And then before this aku memang tak ada lesen motor, dan bawa pun memang inilah jenis dengan member kan. And then aku pun tak minat motor juga, dan aku pun tak dibesarkan dengan ada motor tu lah dalam kehidupan. Jadi bila aku bawa ambil lesen motor besar ni, before ni kat sini aku dapat belajar, rupanya bila kita handle motor besar ni dia memerlukan skill yang lebih, sebab motor ni dia berat, and then setiap motor tu dia lain. Okay, macam motor besar ni, sport bike yang ada fairing tu, jenis yang korang kena bongkok, and then dia ada naked bike, lepas tu dia ada adventure bike, tu dia ada touring, lepas tu dia ada macam motocross, lepas tu ada juga skuter-skuter yang bersisi besar. Jadi bila nak handle motor-motor besar ni, bukan sekadar ketinggian motor tu kita nak handle, tapi dia punya berat juga kita nak handle. Sebab masa aku ambil lesen tu, ada the first time tu, ada seorang perempuan ni lah, dia agak kekok bila nak tolak motor tu, sebab yelah motor tu kan besar, dan badan dia agak kecil lah, maybe dalam 100, ketinggian dia dalam 140 lebih macam itu. And then salah satu tips bila nak tolak motor besar ni, korang bawa dekat korang pegang motor tu belah kanan tu, korang kena make sure motor tu korang macam kena selankan sikit, jatuhkan sikit kepada badan korang, dan badan korang kena melawan balik dia punya jatuh tu. Itu antara cara yang senang lah nak handle. Untuk yang dah biasa tak ada masalah lah, tapi untuk yang tak biasa, itu satu tips yang aku boleh share. Jadi bentuk dia macam segitiga. Bila ada segitiga, korang boleh balancekan motor tu lah untuk gerakkan kiri dengan ke kanan ke. Jadi bila aku dah ambil lesen B-Full ni, aku dah start suka lah motor tu, dan enjoy rupanya bila bawa motor ni memang enjoy lah. Maksud aku enjoy ni untuk motor besar lah, sebab bila aku bawa motor
kapcai ke memang tak rasa lah masa tu. Tapi bila dah bawa motor besar ni baru rasa dia punya padu bila nak pegang motor tu, bila nak rasa dia punya torque, pergerakan, nak handle motor tu berat. Sebab benda ni pun memang memerlukan skill dan memerlukan latihan yang banyak kali lah untuk korang dia. Tapi korang jangan risau kalau korang memang suka motor besar, ambil je lesen motor besar dan beli je motor besar, dan korang kena training lah macam mana nak handle motor besar, macam mana nak bawa. Sebab dia bila dah bawa motor besar tu tak ada masalah. Tapi bila dalam keadaan kelajuan yang rendah ataupun korang nak kena tolak motor besar tu parking, tu yang agak challenging kalau kita tak tahu macam mana nak handle motor yang berat tu. Masa aku membesar, aku punya parents dia tak bagilah ambil lesen motor. Sampailah bila aku dah kerja, aku dah ada duit sendiri, aku ambil inisiatif untuk aku ambil lesen motor. Sebab masa tu aku fikir aku nak ada lesen motor. Nanti bila dah kahwin, dan alhamdulillah dah kahwin dah pun, aku nak bawa isteri aku ride nanti. Satu hari nantilah bila ada rezeki, kita ambil je lah. Senang cerita kat sini, kalau kau seorang lelaki and then kau punya family kau tak percaya untuk kau ambil motor, kau kumpul je duit dan kau buktikan dekat dia orang yang kau boleh buat. Kau boleh ambil sendiri, guna kau punya duit, kau cari duit, usaha sendiri, dan kau buktikan dekat dia orang yang kau boleh dapat lesen tu, boleh berjaya untuk dapatkan lesen tu. Jadi sebab parent ni selalunya dia orang akan risau lah pasal motor ni. Yelah, kita tahu macam bila accident ke apa ke, na'udzubillah, mohon dijauhkan. Tapi itulah, bila terjadinya benda-benda macam tu, always either kau betul ke kau salah. Bila kau ride motor, kau akan sakit lah. Kau bukan dalam macam kereta. Kereta ni kau dilindungi besi sekeliling kau kan. Tapi kalau motor ni tak, berada dekat something. Jadi bila ada apa-apa impact ataupun kau melanggar something, inertia tu akan buatkan kau terpelanting lah. Tu yang kita nak. Tapi itulah, lebih baik kalau kita praktikkan bila kita nak ride motor ni, kena make sure pakai kasut, pakai seluar panjang, baju yang panjang yang tebal, ataupun lebih better riding jacket. And then helmet tu kalau boleh full face lah. Kalau boleh full face. Usahakanlah untuk dapat full face. Sebab walaupun orang cakap panas ke apa, tapi pada aku personally, aku memang akan showkan kepada orang untuk ambil full face lah. Sebab full face ni dia punya protection dia tu lebih kalau kita bandingkan dengan free face nya. Jadi kepada korang kat luar sana yang nak upgrade, korang punya lesen B2 kepada B full, ataupun korang nak ambil lesen motor terus, ikut bajet korang. Dan kalau ada kemampuan terus ambil B full. Dan aku harap semoga video ini dapat manfaat kepada korang. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.